Saya dan isteri telah menikah secara sah mengikut hukum syarak di luar negara pada 25 Februari 2025 dengan wali pernikahan ialah ayahanda beliau sendiri, Haji Daud bin Talib Taib. Kenyataan ini bukan tujuan untuk mengaitkan mana-mana pihak. Sebaliknya, saya terpanggil untuk menjelaskan kedudukan sebenar serta menuntut keadilan bagi pihak diri saya. Saya dan isteri terlibat bersama dalam berbagai urusan perniagaan. Syarikat kami telah menerima tugasan daripada sebuah syarikat lain, dan melalui syarikat itu isteri saya iaitu Datuk Seri Dasharina telah berkenalan dengan Datuk Sabri Zali. Namun selepas perkenalan tersebut, saya mendapati berlaku perubahan ketara dalam sikap isteri saya. Berasa tidak puas hati dengan perubahan itu, saya telah menjalankan siasatan sendiri dan menemui mesej-mesej berunsur mesra, termasuk penggunaan panggilan sayang, baby lah, macam-macam lah mesra yang Cikgu Bat telah tularkan tu, termasuk menggunakan panggilan sayang, komunikasi dan antara beliau dan Datuk Sabri Zali dan isteri saya. Selain itu, saya turut mensyaki bahawa Datuk Sabri Zali telah mendaftar masuk ke sebuah hotel menggunakan nama dan pangkat tenteranya, kemungkinan bagi tujuan mendapatkan diskaun, dan rakaman CCTV menunjukkan beliau serta isteri saya disyaki memasuki bilik yang sama. Perkara ini bukan sekadar melibatkan gambar-gambar mesra di padang golf semata-mata. Pada peringkat awal penemuan mesej-mesej tersebut, saya sendiri telah menghubungi melalui WhatsApp Datuk Sabri Zali, namun keadaan tidak berubah. Beliau tidak menjawab mula-mula WhatsApp saya semua ni. Namun keadaan tidak berubah. Susulan daripada itu, saya telah mengambil tindakan undang-undang dan menghantar surat LOD kepada beliau. Tetapi balasan yang diterima tidak memuaskan hati saya dan peguam saya. Selepas pembedahan dibuat oleh Cikgu Bat berhubung Datuk Seri Sabri Zali ni, saya telah menghubungi beliau untuk memohon bantuan dan usaha menuntut keadilan bagi pihak saya. Saya tidak pasti semua sumber gambar rakaman CCTV dokumen berkaitan isteri saya dan Datuk Seri Sabri yang diperolehi oleh Cikgu Bat. Namun, saya mengesahkan bahawa bahan-bahan tersebut adalah benar, bukannya palsu seperti yang didakwa oleh Datuk Seri Sabri Zali. Saya telah membuat laporan polis dengan nombor laporan Ampang 023551-25. Namun sehingga kini saya amat kecewa kerana tiada sebarang tindakan diambil. Saya tertanya-tanya sama ada kedudukan beliau sebagai seorang tentera berbintang menyebabkan beliau dilindungi. Saya tidak mempunyai latar belakang undang-undang. Saya hanyalah seorang lelaki biasa, kerja biasa yang menuntut keadilan bagi pihak diri saya. Berdasarkan pengawatan saya, tindakan Datuk Sabri Zali berkemungkinan melanggar undang-undang, termasuk Seksyen 498 Kanun Keselesaan Akta 574 berkaitan memikat isteri orang, atau berkemungkinan kesalahan zina di bawah Seksyen 497 hubungan sulit. Kesalahan ini boleh diambil tindakan di bawah Akta Angkatan Tentera 1972 yang memperuntukkan hukuman penjara dan denda. Sebagai seorang pegawai kanan yang memegang jawatan tinggi di institusi latihan tertinggi tentera, beliau seharusnya menunjukkan teladan yang baik. Perbuatan bukan saja mencemarkan imej institusi tentera, malah memalukan negara. Tujuan saya tampil ke hadapan adalah semata-mata untuk menuntut keadilan. Sebagai seorang manusia biasa, maruah saya telah tercalar dan saya berasa amat terhina dengan tindakan Datuk Sabri Zali yang berkedudukan dan berpangkat tinggi yang masih melayan dan berkomunikasi dengan isteri saya. Yang benar saya, Sariman.